Mungkin Allah percaya dengan potensi saya, dengan kebolehan saya. Saya tengok Idlan masa maksis lagi What? sebenarnya. Saya kenal Idlan dah masa maksis sebab dia bawa dia Usha AJK bakar. Maksi. AJK AJK Usha Maksi. bakar. Ya, Usha bakar. Usha bakar. Usha bakar. Bukannya Guys, Usha- Usha bakar. mari sini makan kata. Usha bakar. Usha bakar. Sebenarnya saya orang dah offer, takkan kita tak nak kan? Sebab kita dah padu lah tu. Maksudnya orang dah offer, Orang bermakna bagi Oh, kepercayaan. dia rasa dia padu lah. rasa padu lah tu. Sebab saya je lelaki yang kena offer. So, Sebenarnya masa saya offer Idlan, dia sangat boleh. Boleh. Excited. saya tak pernah reject. Boleh. Kalau bling-bling pun nak buat aktiviti, boleh. Okay. Kita macam tegang sikit kan? Osh. Tegang. Saya okey je. Apa kata kita, cuba kita buat macam suasana ni apa orang panggil, tenang sikit kan? Siapa je semalam tu lembu. Tak apa, semalam kita lupakan. Hari Hari ni semalam lah, hari ni. hari ni Hari ni buat lagi lah. bling. Okay. Okay, so kita apakah harapan anda untuk barisan Badan Pentadbir Dewan waktu 2027? 2027 lah. So kita dah 2026. Sekarang kita tahun 2026 Laura kat mana sekarang? Di Oh, di zaman bang. zaman. Baiklah, hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan tentang satu topik yang sebenarnya ramai siswa dan siswi tunggu. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Izzah binti Anas selaku hos anda pada hari ini. Jadi pada episod kali ini kita akan membawakan satu topik ataupun satu orang panggil satu nama yang orang semua tunggu-tunggu, iaitu Dewan Siswa Guru. Jadi pada tahun ni saya dapati bahawa Dewan Siswa Guru ada buat penambahbaikan dari segi nama dan diorang punya branding lah, dan dikenali sebagai Persidangan Kebangsaan Dewan Siswa Guru. Jadi saya bawakan kepada anda semua dua orang panel yang saya rasa memang cukup hebat lah, dan dia memang kepala lah orang kata untuk DSG pada kali ini. Jadi tanpa kita buang masa, marilah kita kenal dengan panel-panel yang saya bawakan pada hari ini. Dia seorang perempuan dan biasanya tahun lepas DSG ni kita lelaki, betul tak pentadbir? Betul. Tapi tahun ni kita bawakan seorang sosok wanita yang sanggup untuk memegang jawatan besar ni. Jadi tanpa saya buang masa, jom kita kenalkan. Sila saudari Naura. Okey, terima kasih saudari Izzah sebagai moderator yang cantik molek pada hari ini. Sebenarnya saya di sini, di kerusi ni bukan sebab sebab dah saya macam pengajar jawatan besar, tak. Tapi sebab saya dijemput oleh ahli, oleh organisasi UKOM dan TMP untuk menjayakan satu sesi santai podcast pada hari ini. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Naura Naziha sebagai, insyaAllah sebagai Ketua Pentadbir Dewan Siswa Guru pada kali ini pada tahun 2026, yang mana pada pengajaran pada kali pertama pada tahun 2025 yang dipegang ataupun dikepalakan oleh saudara Azhar Kimi. Dan kali ini saya bersama dengan tim saya, Badan Pentadbir Dewan akan menerajui lah Dewan Siswa Guru pada kali ini. Okey, terima kasih saudari Naura. Kita tahu kan, tugas ni bukanlah satu jawatan yang orang kata mudah dipegang, tapi Naura sendiri sanggup untuk sahut cabaran dia untuk memegang jawatan sebagai Ketua Pentadbir Dewan. Baiklah, seterusnya saya perkenalkan panel yang seorang orang kata jejaka lah dalam MPT, majlis Jejaka. majlis tertinggi lah dalam DSG ni. Kita bawakan saudara Idlan. Persilakan saudara Idlan, kenalkan diri. Baik, terima kasih saudari Izzah dan saudari Naura. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hi guys. So, nama saya Idlan Hakimi bin Muzaffar. Saya sebagai Setiausaha Kewangan untuk Dewan Siswa Guru. Dan untuk pengetahuan saudara dan saudari juga,
dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Dewan Siswa Guru ni ada juga jawatan Setiausaha 1 dan Setiausaha 2. Jadi merangkumilah kami 1, 2, 3 dan Izzah sendiri sebagai Timbalan Ketua Pentadbir. Jadi menariklah kerana saya adalah the one and only man. Ya. And the one only PP ISMP dalam MPT. Sebab sebelum ni Idlan pun tak pernah nampak gambaran sebenar. Betul. Dewan Siswa Guru tu tak ada. Betul. Ni first time saya masuklah Dewan Siswa Guru ni. Merasai sendiri. Yes. Rasa terus masuk ke barisan pentadbiran. Betul. Okey, jadi semua panel kita dah ready ke untuk kita masuk dengan lebih mendalam tentang DSG ni? Macam serius je? Oh, macam serius kan? Serius, Kita kena serius. serius kadang-kadang. Okay. Tapi sebelum tu lah, saya nak tanyalah kepada Naurah kan. Boleh Zah. Naurah rasa DSG tahun ni adakah dia akan bawa satu kejutan yang lain daripada lain lah orang sebut? Okey, terima kasih Zah. Okey, sebenarnya DSG pada tahun ini saya boleh katakan dalam satu perkataan lah, api. Sangat berapi. Sebab apa? Sebab pada tahun ini kita bawa kelainan yang sangat besar. DSG pada tahun lepas tu hanya skala kecil, 1/2 sahaja daripada DSG pada tahun ini. Di mana pada tahun ini kita bawa pembukaan baru. Saya sebut antaranya adalah pemilihan yang dipertua Dewan sendiri dipilih oleh siswa. Yang mana pada tahun lepas dipilih oleh ahli perwakilan. Tapi yang kedua pula adalah di mana kita adakan sidang selari. Apa yang maksud dengan sidang selari tu adalah breakout room. Ya, ada breakout room. Ada breakout room. Which is breakout room ni dipecahkan kepada 5. Kita dibahagikan kepada 5 di mana setiap bilik ni akan kita pecahkan kepada kluster untuk hadir di setiap bilik. Satu kluster, satu bilik. Jadi akan ada 5 bilik lah untuk 5 kluster. Nara, saya ada soalan Nara. Ya. Dalam breakout room tadi, siapa yang masuk breakout room tu? Okey, siapa yang masuk breakout room tu? Kita bawakan, nak bagi tahu terus ke? Sebab macam iklan, surprise Nak bagi tahu lah terus ke? Nak ada rahsia dulu lah ni. Tunggu 5 hari lagi. 5 hari lagi Kena menuju rahsia. DSG. So, korang kena stay tune sebab kita akan bawakan banyak surprise dan antaranya adalah yang orang dah nampak lah. Okay, antaranya adalah YDP dan juga kluster ditambah daripada 4 menjadi 5. Kemudian ahli perwakilan daripada 50 pada tahun lepas, kini kita besarkan skop, kita luaskan skop. Sekarang 65 orang perwakilan. Okey, jadi Naurah, kalaulah semua siswi guru ni nak tahu lebih lanjut, bukan IPG Kampus Kota Baru je lah, maksudnya seluruh IPG kat Malaysia ni, macam mana dia nak tahu sebenarnya pasal DSG dengan lebih mendalam? Kalau nak tahu pasal DSG, korang kena follow IG Dewan Siswa Guru. Jadi kalau korang follow, automatik korang akan dapat tahu semua informasi berkenaan Dewan Siswa Guru berkenaan. Hanya dipertua, baru saja kita selesai memilih pemilihan yang dipertua. Sekarang ni kita tengah countdown meniti 5 hari menuju Dewan Siswa Guru. Dan akan ada juga lah surprise, kejutan yang menanti kepada siswa guru berkenaan apa yang DSG pada tahun ini kita bawakan. Okey. Jap. Saya nak tanya satu soalan lah. Bila kita sebut tentang Dewan Siswa Guru kan, orang selalu macam cakap debat biasa. Lepas tu ada macam gaduh-gaduh. Ada yang macam kata Dewan Siswa Guru ni gelanggang pergaduhan lah macam tu. Izzah rasa macam tu? Tak, saya rasa saya pernah kan mempunyai pengalaman. Oh ya ke? Izzah pernah jadi perwakilan? Pernah saya jadi perwakilan, jadi kluster under kluster kerohanian lah. Sebab saya JPP lepas kan untuk BKM ni, jadi saya ditanggungjawabkan lah untuk memegang kluster tu. Jadi apa perasaan saya buat pertama kalinya menjadi perwakilan, saya rasakan macam saya mempunyai satu tanggungjawab ataupun satu kuasa untuk bawa suara siswa dan siswi sebenarnya. Macam bukanlah orang kata gaduh sebenarnya, tapi kita lebih kepada mengangkat suara siswa dan siswi. Sebab sebenarnya kita tak ada platform yang orang kata platform sah, betul tak? Betul. Ataupun platform rasmi untuk kita bawakan suara. Sebab itulah tahun lepas salah satunya objektif DSG ni adalah untuk mengangkatlah suara siswa dan siswi sendiri. Macam dalam video tu kan? Betul. Macam mana Izzah? Macam mana tu dialog tu Izzah? Inilah JPP bukan sekadar. Janganlah kita tengok
Sikit je, Nanti sikit kan, je. bagi teaser dulu. Okey, jadi kita dah tahu kan DSC tu ada beberapa penambahbaikan, ada pembaharuan yang kita bawakan. Jadi untuk soalan saya ingin berikanlah kepada Naurah kan Naurah. Sebenarnya kalau kita tahu kita dah ada blast poster, video dan sebagainya. Mungkin ada daripada batch PISMP 2020, macam saya PISMP 2023, 2028 tahulah tentang DSC sebab saya dah pernah hadirkan. Tapi untuk pelajar baru ni PISMP 2026-2027, diorang tak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang ingin dibawakan DSC ni dan sebenarnya apa sebenarnya DSC. Jadi boleh tak Naurah terangkan sikit sebenarnya DSC tu apa? Dengan lebih terperinci lah. Apa function dia sebenarnya? Kenapa ditubuhkan kat IPG ni? Kenapa kat IPG lain tak ada lagi? Okey, boleh tak? sabar. Izzah akan laju kan. Saya rasa macam excited. Izzah nervous ni, Izzah nervous. Saya sendiri pun rasa macam semua orang kena rasa benda ni. This is our new era. Oh, gitu. Pada talu-talu soalan. Ya. Sabar sekejap. Saya nak jawab dah soalan. Masih boleh soalan lagi. Okay, terima kasih Izzah. Sebenarnya untuk siswa guru lain pun tak cakap lah PISMP ke even senior pun ada yang tak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Dewan Siswa Guru ni. Sebab Dewan Siswa Guru pengajaran pada tahun pertama, pada kali pertama adalah pada tahun 2025 dan pada waktu tu orang tak tahu lagi apa sebenarnya Dewan Siswa Guru. Naurah sebagai apa? Maksudnya sebelum ni? Kalau pada tahun lepas saya sebagai ahli perwakilan ketua kluster bagi kluster 4, mana waktu tu saya dilantik sebagai ketua kluster sebab waktu tu saya sebagai MTJPP. Jadi bila jadi MTJPP ni dia automatic dilantik sebagai ketua kluster lah untuk menerajui kluster tersebut. Dan dalam kluster saya ingat saya ada 14 orang termasuk dengan saya. Dan bila daripada ahli perwakilan masuk jadi badan pentadbiran ni saya rasa sangat lain. Lain lah. Sangat-sangat lain sebab saya masuk jadi ahli perwakilan tu saya just berbahas je. Saya bincang dengan ahli kluster saja pasal usul. Tapi kalau di badan pentadbiran ni saya kena fikir semua. Even tak jadi ketua ke, jadi SU saja ke, jadi bendahari saja ke, kita kan jadi pemikir, think tanker. Di mana orang tak nampak benda tu. Orang nampak, oh ada poster, oh pemilihan YDP, oh paksi. Itu Maksudnya saja. dulu Naurah sekadar duduk di atas kerusi perbahasan namun kini betul. berada secara atas lah. Maksudnya melihat semua overview lah. Maksudnya betul. keseluruhan. Secara keseluruhan. Okay, apa kalau orang tanya pun apa itu sebenarnya Dewan Siswa Guru ni? Dewan Siswa Guru ni bukan sekadar sebuah persidangan Parlimen Pendidikan Mahasiswa, tetapi dia macam satu platform untuk perwakilan kepimpinan IPG Kota Baru ni bawa isu siswa, suara siswa mewakili. Tak kira lah pada tahun ni kita akan bawa perwakilan daripada perwakilan kepimpinan klub persatuan, sukan permainan, unit beruniform, ketua kelas dan ketua kelas pun kita bagi peluang juga kepada ketua KK-PKK untuk merasa menjadi perwakilan. Dan kita bawa juga sukan permainan. Perwakilan daripada sukan permainan pun kita pilih 2 orang daripada beberapa kata kelab sukan permainan lah. Okay, tapi kita pilih 2 saja melalui tapisan daripada BPD sendiri. Kalau kita tengok pada tahun lepas pun 50 orang perwakilan merangkumi 27 JPP dan hanya beberapa tak silap saya 15 orang perwakilan yang khas yang dipilih melalui temu duga. Jadi pada situ kita tambah-tambah dalam 51 dan ada juga perwakilan daripada kepimpinan kelab persatuan. Tapi pada tahun ini kita buka lagi ada 19 kelab persatuan, 19 tu lah yang akan menjadi perwakilan dalam Dewan Siswa Guru. Maksudnya kita nak kembangkan biar semua orang dapat rasa lah kan. Jadi setiap kelab ni dapat bawa lah apa yang dirasakan setiap kelab tu yang perlu ditambah baik. Ditambah baik oleh kampus, ditambah baik oleh JPP sendiri, apa yang JPP perlu tawarkan lagi, apa yang JPP perlu sediakan lagi, dan apa yang kampus boleh tambah baik lagi. Itu pandangan daripada suara siswa. Dan apabila kita kumpul-kumpul cadangan, isu, apa yang ingin dibentangkan, kita bawa dalam Dewan Siswa Guru dan kita bincang bersama. Dan adanya semak dan imbang. Nama kita bagi pandangan,
orang tu pun bagi pandangan juga. So bila orang bagi pandangan, taklah macam dengan pandangan kita je. Betul. Maksudnya kita dengar Kita juga tak shock pandangan sendiri orang. lah. Kita tak shock sendiri. Dia bila adanya satu sidang, bila semua orang berkumpul dalam lingkungan satu meja macam tu, orang dapat tahulah macam kita sedang berbincang, bukannya bergaduh. Betul. Okay, faham, jelas kan. Maksudnya secara overview, secara kasar kita tahu dah DSC ni sebenarnya untuk apa kan. Bukanlah orang kata macam apa nak ajak gaduh. Bertikam lidah. Bertikam lidah. Lepas tu JPP bukan sekadar bidang bukan macam tu lah, bukan tak, bergaduh. tak. Dia bukanlah nak downgradekan JPP Ah. ataupun downgradekan siapa-siapa, tapi dia sebenarnya nak tunjukkan yang semua orang ada pendapat masing-masing untuk dibawakan. Jadi kalau kat luar sana kan, dia rasa macam dia ada sesuatu nak buatkan, mungkin boleh try untuk jadi perwakilan next year. Mungkin takkan kena masuk IPG Kota Baru dulu. Nak masuk IPG Kota Baru promo IPG pula. Okey, seterusnya Idlan. Ya. Saya dengar Idlan ni bukan MPT je, tapi sebagai perwakilan. Apa orang panggil? Betul. Bling bling. Bukan. Bling. Bling bling. Cuba. Okey, Idlan. Bling Kenapa bling Idlan? Cuba Okey. Idlan terangkan sikit bling dan apa Idlan rasa DSG tahun ni. Maksudnya Idlan menggambarkan DSG ni dengan satu perkataan apa? Sebab tadi Naura dah sebut api, tapi saya tak dengar lagi dari side Idlan. Okey. Tadi menjawab soalan pertama Izzah yang makan bling bling. Bling. Dia macam lagu Blackpink. Lagu Blackpink ke? Blackpink, lagu Big Bang. lagu apa? BTS. Korea lah, pasti. Okey, bling tu sebenarnya kita ambil daripada counselling. Link tu. B tu bimbingan. Dia sambung jadi bling. Idea Idlan sendiri lah. Idea kami, kelab meja kami lah. Menarik. Sebab lagi senang untuk diingati lah. Dikenali lah. Betul-betul ingat. Salah satunya bling kat IPG ni. Bling. Sampai pengarah, bodoh pengarah sebut bling bling. Ya, saya sebut. Dia sebut bling bling. Orang ni pun dapat bling bling dah sekarang. Bukan biasa-biasa. Bukan Malaysia-Malaysia. Okay, Idlan. Satu perkataan Idlan boleh gambarkan lah tentang DSG pada tahun ini. Macam Naura sebut tadi, api. Kalau saya gambarkan gempok. Gempok. Kenapa gempok? Sebab sebelum ni saya ada tengok, saya first comer lah ataupun first timer yang masuk dalam Dewan Siswa Guru ni. Saya tengok lah yang sebelum ni just pembentangan usul, perbincangan macam biasa. Tapi sekarang ni kita buat kelainan. Kiranya pembentangan usul tu ada lebih kurang dalam 30-40% je. Yang lain tu ada pembentangan daripada breakout session dan kita juga jemput daripada JPP luar. Daripada Sarawak pun ada. Ya ke? Ya. Betul lah. Kan? Kenapa cakap? Rahsia lah. Aduh. Tidak satu rahsia. Alamak. Alah, nanti Alamak. korang kena tahu sendiri je. Nanti tak boleh. 5 hari lagi 5 hari lagi 5 hari. menuju DSG. Idlan menggambarkan ni gempak. Gempak. Salah satunya Idlan sebut sebab kiranya IPG Kampus Kota Baru ni dia mengumpulkan YDP se-Malaysia. Betul. Bukan YDP saja, tapi ada beberapa AMP lah daripada JPP, betul tak? Betul. Okey, jadi kita tahulah kan. Orang menggambarkan DSG dengan perkataan api dan Idlan menggambarkan DSG dengan perkataan gempak. Okey. Seterusnya saya nak bagi soalan yang suspend. Gitu, suspend. Takut kita. Takut. Okey. Kita buat sesuatu ni mestilah kita buat dengan bersebab, betul tak? Betul. Jadi saya nak tanyalah Naura dan Idlan. Mana-mana nak jawab dulu pun boleh. Soalan dia berbunyi. Girls Girls, first. kena awesome. Kena awesome. Girls first. Boleh awesome ke? Girls first. Girls first. Ketua pentadbir ni, hormat ni. Ketua pentadbir ni. Okay, so macam mana? Okay, tak apa. Saya bagi soalan dia. Okay, soalan dia. Adakah DSG ni memberikan kebaikan ataupun orang kata dari segi karakter insaniah pembangunan siswa guru? Adakah dia bagi manfaat kepada siswa dan siswi guru sebenarnya pada pendapat Idlan dan Naura? Izzan nak siapa mula dulu? Saya nak siapa dulu? Ni. Macam dah Anda
Okey, untuk menjawab kepada soalan Izzah tadi, manfaat Dewan Siswa Guru Ya. Ya, dia siswa guru. Bagi manfaat apa? Kita sebenarnya lain-lain orang lain pendapat kan. Lain-lain orang lain perspektif. Tapi apa yang saya boleh kata, Dewan Siswa Guru apa yang kita tengah usaha sekarang ni bukanlah sebab kosong semata-mata, bukan hanya angan-angan mak jening lah. Betul. Sebab kita dah cuba pada tahun lepas dan pada tahun ni kita cuba Cuba. buka skop yang lebih Cuba. luas. Sebab apa? Sebab kenapa kita berani melangkah pada tahun ni, kenapa kita berani juga nak buka skop yang lebih luas, adalah kerana kita dapat tengok dah benchmark pada tahun lepas yang kita boleh pergi jauh lagi pada tahun ini. Betul. Which is kita buka kepada YDP JPP Malaysia untuk datang 22 IPG. Saya beritahu teruslah. Alamak, 22 alamak. IPG. Ada rahsia kedua dah ni. Ada rasa kedua Rasa ketiga lepas ni apa? Ais. Aish, nanti dulu. Tunggu dulu. Tunggu Tengok sampai 5 hari habis. menuju 5 hari menuju DSG. Itu tagline hari ni 5 hari. 5 hari menuju Okay, sebenarnya apa manfaat daripada DSG adalah DSG bukan sekadar medan untuk kita wakilan yang diberi amanah tanggungjawab untuk mewakili suara siswa untuk bagi tahu apa pandangan mereka berkenaan dengan kampus kita, berkenaan dengan segala bentuk infrastruktur ke, kemudahan ke, ataupun kebajikan yang perlu disediakan di kampus. Tapi Dewan Siswa Guru ni merupakan sebuah tempat untuk kita berkembang sebenarnya. Betul. Untuk kita tumbuh. Sebenarnya saya nak cakap satu perkataan ni tumbuh. Sebab apa? Sebab bila saya tengok, saya pun daripada pengalaman saya sendirilah. Saya daripada perwakilan pada tahun ini naik kepada Badan Pentadbir Dewan dan terus kepada Ketua Tadbir. Sebenarnya saya agak gemetar lah. Sebab apa? Saya kena bawa tim, saya kena fikir apa yang kena buat, saya kena fikir apa yang next step yang saya kena buat bersama dengan tim, dah fikir, brainstorm bersama dengan MPT yang lain sebelum saya bagi tahu kepada KS, Ketua Section, saya bagi tahu kepada seki-seki di bawah kami sendirilah. Tapi bila saya tengok perubahan pada tahun ni adalah di mana besar sebenarnya. Sakit kepala lah. Sakit kepala bila kita fikir balik. Tapi saya yakin yang kami buat sebenarnya ni adalah untuk siswa juga. Untuk anda semualah. InsyaAllah akan bagi kebaikan untuk anda. Sekiranya anda tengok benda ni dari sudut positif. Betul. Okay. Sebenarnya Dewan Siswa Guru ni bukan tempat untuk kita berdebat sangat. Bukan tempat untuk kita bergaduh. Tapi untuk kita perbaiki apa yang perlu ditambah baik, kita tambah baik apa yang kita rasa kampus ni boleh pergi lebih jauh lagi. Dan kita kalau tengok, kita satu-satunya IPG Kota Baru yang laksanakan satu persidangan yang secara besar-besaran pada tahun ini. Peringkat kebangsaan. Siswa lain tak payah nak pergi program lain, siswa lain tak payah nak pergi IPG lain untuk dapatkan satu keping sijil kebangsaan, sebab setiap slot korang akan dapat satu sijil kebangsaan. Kalau ada 5 slot, 5 lah sijil kebangsaan yang korang akan dapat. Sebab kita ada 5 breakout room kan. Breakout room. 5 tu bukan pergi kosong lah. Maksudnya penonton ataupun pemerhati pergi sana, keluar tu dah lah keluar dapat maklumat, dapat knowledge. Betul. Keluar dapat sijil kebangsaan. Siapa nak bagi secara percuma kan. Betul. Hanya di IPG Campus Kota Baru dalam saja persidangan kebangsaan Dewan Siswa Siswa Guru. Okey, jadi kalau daripada pendapat Idlan pula kan, kita bukan tekankan pasal apa orang kata, duduk kat meja lepas tu bahas. Kita ada juga kan kita ada rancangan nak bagi tahu ke? Kenalah bagi tahu. Okey. Kita kan berlakunya berapa perubahan dari segi pendidikan maksudnya kan. Jadi kita bukan sekadar menuju ke arah itu, tapi kita mestilah menjadi ke arah sana. Apa sana-sana lah. Okey Idlan, apa yang Idlan boleh terangkan daripada Sir Idlan sendiri, pendapat Idlan dari segi DSG ni memberi manfaat lah, ataupun apa kepentingan DSG ni sebenarnya kepada siswa guru. Okey. Jadi tadi macam Nara cakap, Dewan Siswa Guru ni jadi tempat untuk kita suarakan pendapat. Tapi bagi saya, Dewan Siswa Guru ni menjadi satu ruang dan peluang untuk kita keluar daripada comfort zone. Macam tadi saudari Izzah ada cakap yang Dewan Siswa Guru ni ada satu slot yang membincangkan mengenai pelan
pendidikan terbaru. Apa tu pilihan pendidikan terbaru tu? PM ke? RPM. Bukan kosong-kosong. Jadi Korang tahu ke RPM tu apa? Korang tahu ke? ada 11 tau. Ada 11. Cuba anjakan pertama apa? Anjakan kedua apa? Ketiga apa? Anjakan ke yang panggil? Sudah. Anjakan keempat apa? Okay, sabar ni. Okey. Jadi jadi Dewan Siswa Guru ni bukan untuk macam Naurul cakap tadi, ruang untuk kita bergaduh, bukan. Tapi ruang untuk kita belajar, kita gain knowledge, kita gain experience. Macam sebelum ni Naurul dengan Izzah, perwakilan yang daripada kelab persatuan, kelab meja, daripada kluster sukan, semua yang belum ada experience dalam perdebatan. Jadi mungkin dalam sesi ruang Dewan Siswa Guru ni mungkin ada beri mereka peluang untuk mereka belajar benda baru. Betul. Okay, itu daripada saudara Idlan lah. Ya. Jadi maksudnya DSG kali ni bukan saja apa orang panggil berbahas, tapi dia ada dari segi apa? RPM ke RPM 2026-2035 itu pelan strategi baharu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Kita macam tegang sikit Oish. tegang. Saya okey je. Apa kata kita cuba kita buat macam suasana ni apa orang panggil tenang sikit kan. Siapa dah semalam dah lembu. Tak apa, semalam kita lupakan. Hari ni semalam lah, hari ni. Hari ni Hari kan. buat lagi Bling lah. bling. Okay. Okay, so kita teruskanlah dengan sesi santai lah. Sebenarnya Ya. Saya rasa santai dah Tadi rasa santai Santai lah. lah. Ni lagi santai. Lagi santai lah. sebab kita apa orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Okey. Kalau kenal. Tak Kalau- tanya maka tak tahu. Jadi saya Okey. kalau dah kenal, jomlah kita pun cinta gitu. Cinta ni. Cinta lah. Okay. Seperti yang kita tahu dalam MPT kita ada ketua badan pentadbir. Ya. Lepas tu kedua timbalan ketua Ketua pentadbir. Siapa tu? Timbalan tu? Timbalan dia saya. Okay, yang ketiga Setiausaha. Setiausaha. Satu. Pentadbiran. pentadbiran. Yang Satu. keempat Setiausaha. Pentadbiran dua. dua dan setiausaha keuangan. Lagi mula-mula satu. Boleh. Okey, tapi ketua pentadbiran ni adalah saudara Naura dan saya sendiri untuk setiausaha Izzat. Farah dan setiausaha yang seterusnya, setiausaha kerja kan. Setiausaha kerja ialah Latifah Ya. dan setiausaha keuangan adalah Idlan. Betul. Jadi soalan saya nak tanyalah kan. Kita biasalah banyak konten untuk call kalau ada urgent apa-apa kan. Kat sini siapa yang paling susah nak dihubungi? Alamak. Okey, Yo! saya Mana ni? nak satu nama daripada MPT, satu nama daripada KS. KS KS. Ketua section. Saya bagi Idlan dulu boleh? Idlan boleh sebab Alamak. tadi dah. Tadi saya Ladies first, ni boys first. Alamak. Bling bling. Buat dulu. Buat 1 2 3. Bling bling. Kita bagi ni. Bling bling. Macam-macam. Bling. Macam-macam. Okey. Okey. Izzah nak ketua section ke ni? Ketua section. MPT sekali. MPT dulu lah. MPT dulu lah. Saya rasa rasa MPT semua fast reply je. Ya. Tapi Tapi ada ada lah. tapi, Ada lah. Tapi risau tapi tu. Tapi tu adalah certain time tu. Siapa lah? Nara? Dia macam YTJT ke ni? Siapa tu? Kena beritahu juga. Kena bagi tahu juga. Okay. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Mungkin time kita message dia waktu dia busy kot. Mungkin waktu dia rehat tu. Betul. Waktu dia tidur. Mungkin tidur. lepas waktu bekerja kan. Mungkin waktu dia tidur kita bangun, waktu kita bangun dia tidur pula. Boleh jadi macam tu. Okey, siapa dia lagi? Saya rasa Latifah kot. Latifah. Okey. Kalau KS. Kalau KS? Kalau KS KS. Saya terfikirkan ni sebenarnya. Fikir dulu masih ada masa lagi. Adakah nanti dalam bunyi dia bunyi tutut kan dia sebut nama? Ada bela-bela ke? Ada bela-bela ke? Masa kena rahsiakan kan? Aduh. Tak apa, dari segi yang positif lah kan kita ambil. Saya rasa ketua section yang saya handle sendirilah saya rasa. Siapa tu?
Section One. mana? Tak sebut nama. Alamak, Section mana? section mana? Section lah. Bentara lah, section bentara lah. Bentara. Siapa tu? Naura tahu? Oh, tak apalah. Bentara kita bagi clue kan. So, tapi saya berbagi clue lagi, bentara lelaki. So, Betul. kita tak boleh nafikan lah lelaki memang Siapa yang- lambat reply chat. Betul tak? Benda Betul. biasa. Lelaki Kau- lambat reply chat kan? Mungkin sedikit 5%. Ah. Yang Idlan Hakimi tu 95% Ah. lah. Okay. 95% Ya, tinggi tu. 90%. Okay, Naura sendiri. Daripada MPT. Aduh. Aduh. Sebenarnya benda ni Ada senyum-senyum dah dekat depan tu. sebenarnya benda ni susah sebenarnya untuk saya jawab. Susah. Sebab semua orang main peranan penting. Betul. Semua fast reply. Semua mainkan Tapi role certain time sahajalah. Mungkin saya berpendapat macam Idlan lah. Sorry Latifah. Sorry. Tak apa. Latifah jangan marah kami. Tak Jangan apa. marah. Kita ada dalam internet. Tapi kalau No. jumpa depan-depan sangat produktif. Ya. Tapi bila Tifah buat kerja terus sup, saya pun tak ada tangan. Maksudnya ada pros and cons lah. Sebenarnya kalau saya nak beritahu MT semua fast reply. Betul. Mungkin Latifah busy dengan TMP. Banyak Dengan tu. RSD lagi kan. Banyak komitmen. Banyak komitmen. Sebab kita tahu Dia sekarang dapat ni reply. saya nak selit sikit lah. Sebab sekarang ni kan student kita dah makin bertambah ramai. Bukan Ya. tambah ramai je, minat pun makin bertambah. Maksudnya mereka cuba untuk orang panggil? Explore. Explore Kita pun makin everything. berminat lah. Berminat lah. Kita semua pun macam berminat kan. Mestilah kita nak dapat pengalaman banyak kan. Kenapa kita? Izzah sebenarnya minat kan? Minat. Kenapa Izzah? Minat lah untuk mencuba benda baru. Okay, jadi Benda baru apa tu? benda baru. Wah, saya boleh cakap benda baru. Oh, banyaknya soalan. Ni dah nanti nanti. Okay. Soalan terakhir. Oh, shit. Sebelum kita masuk ke Terakhir topik tegang. Terakhir. Sebelum masuk ke topik tegang. Okay. Oh, ada yang Ada. Ada. Ada tegang Okay. ke? Ada tegang nanti. Jangan lah. Eh. Santai dulu. Santai dulu. Okay. Santai dulu. Soalan dia berbunyi. Kalau Sombong tak? Okay, kalau Idlan dan Naurah boleh menggambarkan DSG ni dengan satu filem ataupun satu movie. Movie apakah itu? Filem apakah itu? Kena bagi tajuk ke? Tajuk boleh, pelakon pun boleh. Tajuk. Tajuk Kena fikir tajuk kan? Tajuk fikir tajuk. Alamak. Saya nak tahu daripada Idlan dulu sebab lelaki kan memang banyak tengok movie kan. Movie-movie Avengers macam tu kan. Apa? Okay, Idlan. Okay, kalau untuk pendapat Idlan nak rasa DSG kali ni bukan Malaysia seperti Avengers Endgame. Endgame. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok Avengers sebelum-sebelum ni yang Spider-Man, ada Iron Man, yang tu just tell about the Fikir dah. menceritakan untuk setiap karakter. Tapi kalau untuk Avengers Endgame macam Dewan Siswa Guru kali ni, dia mempengaruhi semua aspek. Merangkumi semua aspek. Merangkumi semua aspek. Contoh. Pendidikan, usul, kebajikan, kepimpinan. Jadi Sasya. Jadi bukan sekadar ruang dan peluang untuk kita berbincang, tapi ruang untuk kita belajar new things. Endgame ya. Avengers Endgame. Endgame. Okay. Kalau Naurah sendiri, adakah Naurah akan tambah juga end apa? Ataupun lain? Cukuplah Idlan Endgame. Saya Naurah. sebenarnya tak tengok pun. Jarang lah tengok filem, tengok movie, anime. Sebab saya bukan orang yang tengok cerita sebenarnya. Saya lebih tengok cerita yang cerita Indo, cerita dongeng. Cerita tu saya lah. Cerita dongeng, cerita Indo, cerita WeTV macam tu je. Saya tak pernah. Jarang lah nak tengok filem-filem yang macam banyak api macam Avenger kan. Tapi saya boleh bagi tajuk je. Boleh? Di sebalik layar kepimpinan lah. Mungkin di sebalik layar kepimpinan. Wow. Kenapa tu tajuk tu? Kenapa cerita tu? Sebab saya rasa tak semua orang tahu apa yang kita buat. Saya rasa kita di Badan Pentadbir Dewan sendiri, kita tiga bersama dengan semua yang BPD lain juga lah, selama 84 orang ni. Saya rasa tak semua orang tahu gerak kerja kita. Bila kita bagi post dekat status, post dekat story, baru orang tahu. So
baru orang tahu oh BPD buat kerja, BPD rupanya tengah settle ni. Sebab bila saya tengok masuk kepada BPD ni baik kena settle, betul tak? Betul. Minit syarat, surat menyurat, memo, bahagian pengurusan, macam mana Betul. dengan nak deal dengan orang, nak deal dengan pihak sekolah, nak deal dengan pengarah contoh saya beritahu pengarah PBS ke, pengarah orang KPM, orang besar KPM. Jadi benda tu sebenarnya saya banyak belajar daripada DSG pada tahun ni lah. Sebab kita dah separuh jalan. Betul. Hampir 5 hari lagi sebelum DSG, saya rasa banyak sangat yang telah saya lalui bersama dengan MPT, bersama dengan KS, bersama dengan Seki. Semua orang lalui benda perkara-perkara penat tu. Tapi kita tak boleh penat sekarang. Sebab kalau kita penat sekarang, siapa yang akan Nak lead nanti? Siapa yang akan teruskan nanti? Jadi kalau kita nak penat hari Selasa. Hari Selasa malam tu boleh tidur. Ada spesifik Boleh hari ya. tidur, Ada pasang spesifik hari. Boleh tidur, pasang aircon, tutup pintu, bangun subuh pagi esok. Tapi yang solat dulu lah. Jangan tinggal solat sebab solat itu tiap Agama. Alhamdulillah. Naura, saya tertarik sebenarnya. Tadi Naura sebut tentang 85 orang. Siapa 85 orang tu? 84 Izzah. 84, maaf lah. Izzah dia tak cakap ke Izzah. 84 orang kan. So saya tanya kan, maaf Malaysia kan. 84 orang. Sebenarnya siapa 84 orang tu? Saya nak sebut nama satu ke? Cukup sekadar jawatan ataupun ketua seksyen bahagian mana macam tu. Okay, dalam Badan Mentadbir DSG, kita ada Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Seramai 5 orang diketuai oleh saya sendiri. Timbalan saya Izzah, Setiausaha Pentadbiran 1 Farah, Setiausaha Pentadbiran 2 Latifah, dan Setiausaha Kewangan Idlan. Dan bawah MPT kita ada 11 section. Kita ada tambahan 11 section daripada dulu. Tahun lepas saya rasa ada penambahan 1 section, which is pada tahun ini kita buka gerai jualan. Jadi bila kita buka gerai jualan, kita buka pameran, kita buka reruai, kenalah ada AJK section untuk reruai dan pameran. Jadi kepada siapa-siapa yang tak nak datang di AJK, korang sangat rugi. Sebab ada banyak sangat reruai, gerai. Dia macam festival sebenarnya. Sebab tahun lepas dia just persidangan, perwakilan sahaja yang terlibat dan siswa sebagai pemerhati. Tapi pada tahun ini kita luaskan skop. Pelajar sekolah menengah pun datang, YDP MPP pun datang, YDP JP Malaysia pun datang, JP lain pun datang. So korang kalau ada crush dekat IPG lain, dia datang sini, ajak. Awak tengoklah saya dekat ni IPG KP ada mahasiswa guru. Macam boleh gambar kan. Lepas tu kat luar ada pula gerai bunga. Belilah bunga. Beli bunga, tercipta memori kenangan terindah. Betul tak? IPG Kota Baru. Faham. Jadi nak cakap kat sini, apa soalan ni tadi? KS. Section. Ada 11 section. Yeah. Okay. Masuk dekat section reruai tadi banyak pula kena hurai. Okay. Di bawah habis je ketua section ada pula sekretariat kerja. Sekretariat kerja ni lah yang ramainya bersama dengan tim-tim. Kalau dalam JPP kita panggil Seki. Kita panggil Seki juga. Cumanya tahun ni kita luaskan lagi penambahan AJK BPD. Daripada hari tu saya tak silap saya 50 orang je. Tapi pada tadi kita tambah kepada 30 orang, 30 something sehingga mencapai 84 orang secara maksimum. Sebenarnya bagi saya tak cukup lagi sebab kita banyak kerja-kerja ad hoc. Pada ni sekarang pun last minute sebenarnya ad hoc sangat. Saya terkerja hari ni sangat-sangatlah. Minggu ni bukan hari ni saja. Minggu ni saja banyak sangat kerja yang perlu ditambah ya. Hari ni kena settle surat, hari ni kena bagi jumpa ni. Sangatlah benda tu saya rasa walaupun penat, saya belajar benda baru lah sebenarnya. Saya belajar satu perkara yang aku sebenarnya pernah sepenat ini. Bukannya duduk kat rumah, habis je kelas, duduk kat rumah makan lepak mamak. Lepak mamak gini lah. Tak. Sebenarnya apa yang saya belajar sekarang adalah saya tak akan menyesal lah dengan pengalaman. Sebab pengalaman ni lah yang mendewasakan saya. Betul. Kan? Bila saya keluar IPG nanti, saya tak rasa dah macam ni. Sebab saya kat sekolah rendah je. Kita akan posting dekat sekolah je. Sekolah habis pukul 1, habis balik lah. Pasca habis. Habis pukul 1:40. Pasca Tapi bila kita kat IPG ni, masuklah. Kalau boleh masuklah apa yang join je. Sebab benda tu korang takkan dapat di sekolah nanti. Kalau korang contoh posting pedalaman pun nanti kan,
mungkin korang belajar banyak sangat benda baru tapi korang tak akan merasa perkara-perkara yang dekat IPG bersama dengan kawan-kawan korang. Betul. Kawan lain tau pengalaman kita bersama kawan dengan pengalaman kita sendiri yang nanti posting sebab kita seorang. Bila kita dengan kawan lain. Jadi saya pun rasa sedih sebab saya lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun akan tinggalkan IPG. Idlan sedih juga Idlan. Dah sedih. Iklan Sabar. 3 tahun lagi. Lagi Idlan 3 sedih. tahun. Lagi 3 tahun. Idlan sedih tinggalkan bling-bling. Ada lagi tu. Takkan tinggal tagline baru. Aduh. Rasa tak habis lagi sabar. Tak Tak habis lagi. Sabar. Korang nak tahu apa lagi? Pula macam ada orang kat depan. Itu sajalah. Saya haraplah Badam tak beda pada kali ini solid. Sebenarnya dah solid dah setakat ni. Dah sangat-sangat solid. Semua bekerja dengan cepat, bergerak laju. Kita suruh ni semua update. So sangat-sangat bagus dan saya harap perkara ni dapat diteruskan dan ditambah baiklah untuk kita punya persidangan kebangsaan hari sebenar Ahad minggu depan. So saya harap semua still lagi kuat, lagi penuh dengan kesabaran dan komitmen yang tinggi sebab kita banyak lagi akan hadap lepas ni hari Ahad nanti, hari Isnin nanti, hari Selasa nanti, 3 hari kita akan penat mental, penat fizikal, penat semua segala benda. Tapi saya harap semua still lagi boleh bagi kerjasama, komitmen dan kita buat sama-sama, okay? Maksudnya usaha kita akan membuahkan hasil lah kan. Sebab saya tengok pun kita punya jawatan kuasa ataupun sekretariat kita bukan dari kalangan satu batch tapi dari segi PPI SMP. Jadi benda tu adalah titik tolak untuk dia terus berkembang, betul tak? Betul. Jadi kita dah masuk ke sesi santai, kita masuk ke sesi khas pula. Dah sesi ke? khas. Awak fikir saya bawa saya saja ke apa orang panggil podcast kita? Awak CGPT ke? CGPT apa? Saya bawa awak ni, saya bawa awak ada sebab. Macam mana bawa daripada sini? Bawa saya tarik. Saya tarik. Okay, untuk Idlan dulu lah kan. Biasa kita dengar ladies first, but today Men first pula. man Men first. first. Okay, so Idlan, supaya jangan kita tahu, Idlan ni adalah salah satunya ataupun satu-satunya lah jejaka dalam MPT ataupun Saya soalan tadi. MPT DSG. Aduh, apa yang membuatkan Idlan rasa adakah Idlan rasa macam janggal ataupun Idlan pernah tak merasakan perspektif apa yang Idlan ambil? Okay, macam lah. Idlan, kenapa Idlan ambil keputusan ni? Okay. Dan sebenarnya apa yang Idlan nak lah? Walaupun Idlan tahu sebenarnya Idlan adalah salah satu lelaki dalam MPT, tapi kenapa Idlan sanggup untuk sahut cabaran ni? Okay, terima kasih Izzah. Jadi kenapa saya pilih untuk terima accept letter lah daripada Naurah. Naurah yang invite saya. Mungkin Naurah percaya dengan potensi saya, dengan kebolehan saya. Saya tengok Idlan masa maksis lagi sebenarnya. Saya kenal Idlan masa maksis sebab dia Dalam bawa Usha. dia AJK. Usha bakat. AJK Maxi. AJK AJK Usha Maxi. bakat. Ya, Usha bakat. Usha bakat. Usha bakat. Bukan Guys, Usha. Usha bakat. Mari sini. Bukan contoh. Usha bakat. Usha bakat. So, jadi kat situ sebenarnya saya orang dah offer, takkan kita tak nak kan? Sebab kita dah padu lah tu. Maksudnya orang dah offer, Orang bermakna baik Oh, dia kepercayaan. rasa dia padu lah. rasa padu lah tu. Sebab saya je lelaki yang kena offer. So, Sebenarnya masa saya offer Idlan, dia sangat boleh. Boleh. Excited. saya tak pernah reject. Boleh. Kalau bling-bling pun nak buat aktiviti, boleh. Boleh macam mana? Boleh. dia Bling macam tu. Ada lagu Ada lagu. So, Idlan menyahut cabaran tu Ya, sebagai benar, satu cabaran. benda yang ke arah positif lah. Maksudnya Betul. Idlan nak tambah lagi pengalaman kan. Sebab Idlan lama lagi. Berapa tahun lagi Idlan kat sini? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Okay. Dan daripada situ juga kan Idlan adalah seseorang lelaki dalam kalangan wanita lah. Macam selalunya lelaki yang menonjol kan. Kalau dekat IPG ni dia kurang sikit. Perempuan lebih menonjol. Jadi saya dalam seseorang lelaki yang mendalami perempuan, saya jadi seorang yang jadi bagi mood relaxer lah, ataupun kalau ada pendapat yang bercanggah ke ataupun
macam semua beremosi ke. Jadi saya lah jadi penenang pada mereka ni lah. Sebab tu pentingnya lelaki dalam Betul. organisasi sebenarnya. Betul. Bukannya orang kata untuk angkat barang je, tapi emosi perempuan ni tak stabil. Jadi itulah sebenarnya kepentingan lelaki. Betul. Maksudnya dia nak cakap perempuan ni complicated lah. Tak. Mana ada Okey. complicated. Okay. So, kita teruskan dengan soalan kepada perempuan lah. Saya risau dah soalan kerja. Okay, Naura. Daripada ahli perwakilan, Naura dah jadikan dulu. Lepas tu Naura naik ke orang panggil apa? Paling tertinggi lah Badan Pentadbir Dewan. Ketua Pentadbir Dewan. Jadi, apa yang Naura rasakan benda baharu yang Naura dapat dan apa perspektif baharu tentang kepimpinan DSG ni? Okay, terima kasih Izzah, moderator yang sangat cantik molek. Hari ni walaupun soalan dia tegang tapi saya cuba untuk tenang. Gitu. tenang. Gitu Ada tegang. Tegang tapi tenang. Nak Oh, Ada lah, tegang relax lah. Relax Jawapan dia lah. sedang okay macam ni guys. Asyik. Tenang. Okay, sebenarnya daripada perwakilan naik terus kepada Badan Pentadbir. Naik bukan badan pentadbir biasa Ketua. tapi ketua. Saya Kepala. kenapa saya accept benda ni adalah mula tu saya ragu. Saya kurang percaya diri kerana saya rasa macam saya tak layak lah. Sebab apa? Sebab saya masih lagi kata tak dapat pengalaman besar pun. Tak dapat input yang besar yang hebat pun berkenaan dengan saya bukan orang debat. Saya bukan orang yang pandai debat, orang yang pandai tahu berkenaan dengan usul-usul ni, berkenaan dengan timer untuk setiap debat usul tu tak. Saya tak pandai sangat benda tu. Tapi kenapa saya accept benda ni? Saya take time juga sebenarnya untuk terima pelawaan ni daripada saudara Azim lah. Tak lain tak bukan. Dia bagi tanggungjawab dan amanah ni. Dia kata, mu kena percaya dirimu. Sebab aku percaya ke mu dah Kak Ji. Kak Ji Kak dah Ji. panggil dia istimewa. Kak Ji. Oh, Kak Ji. Special. Mu kalau nak terima benda ni, mu kena percaya ke dirimu dah Kak Ji. Gitu tu jawapan dia. Jadi bila saya rasa macam Azim Hakimi yang cakap tu. Azim Hakimi Azim Hakimi yang Azim cakap tu. Hakimi betul Azim Hakimi yang bagi tahu saya. Betul saya rasa macam Uish. tercabar sebenarnya. Sebab dia bagi tanggungjawab kat saya. Dan bila saya ni susah nak tolak pelawaan sebenarnya. Susah sebab saya rasa macam aduh dia dah offer. Tapi kita nak tolak kan. Sebab kita boleh buat benda tu. Cuma kita je yang tak percaya diri. Betul. Kita je yang tak mampu. Tapi saya ambil keputusan untuk terima ni dalam masa dia call saya tu saya terus accept. Wow. Saya terus terima tapi berat hati jugalah. Dan bila saya dah terima saya rasa aduh, menyesal pula. Tapi benda tu terus mengaburi minda saya, menyesal. Tapi bila Izzah sendirilah yang terus bagi kepercayaan kepada saya. Tak apa Nara, boleh aku ada belakangmu. Saya macam, kalau diorang dah semangat, aku kena semangat lagi lah. Betul. Kalau diorang murung, kalau diorang tak sedih ataupun burn out, saya tak boleh burn out sebab saya sebagai ketua. Jadi bila saya tak boleh tunjuk yang saya burn out sebenarnya. Sebab bila kita sebagai ketua ni orang tengok perspektif kita sebagai ketua, bukan sebagai AJK biasa, sebagai orang biasa. Bila saya tunjuk saya burn out, orang lain tak ada mood lah nak buat benda ni. Siapa yang nak lead? Siapa yang nak meneroja benda ni? Okay, jadi bagi saya, soalan dia apa tadi? Soalan dia apa perspektif Naura Daripada perwakilan daripada Badan Pentadbir. ke PPT. Bagi saya tumbuh lebih banyak lah, lebih besar daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas saya just sebagai ketua kluster. Ketua kluster lead usul, lead ahli kluster. Dan pada tahun ni banyak benda yang kena saya fikir dari pelbagai perspektif. Banyak sangat. Saya kena settle dengan benda ni. Saya kena settle surat menyurat, memo, perhubungan yang penting. Dan pada tahun ni first time saya berhubung dengan pihak sekolah. Sebab sebelum ni saya pernah jadi AJK assist pun. Saya sebagai AJK hiasan saja. Saya bukan AJK macam LO. LO perhubungan yang perlu kena deal terus dengan sekolah, kena deal dengan orang luar. Dan sekarang pun dah berlaku sebenarnya pihak sekolah macam menekan-nekan, tapi saya rasa macam benda tu benda baru daripada saya. Sebab bila orang tekan saya rasa stres, seraba sikit. Jadi benda tu lah sebenarnya yang akan mendewasakan saya. Sebab bila lagi saya nak merasa benda ni macam ni kan. Sebab kalau saya deal dengan pihak sekolah pun, dengan sekolah yang saya praktikal nantilah, dengan sekolah yang akan saya post nantilah. Takkan berasa dengan sekolah-sekolah yang ramai je tiba chat, tiba call tanya gini-gini. Bila benda tu lah sebenarnya saya rasa macam
aku yang kena tambah baik lah benda ni. Kita dengar pendapat orang lain, kita kena buatlah benda tu. Kita kena tambah baik. Dia bagi pendapat, kita tambah baik. Dia bagi apa saja yang kita boleh tambah baik dalam organisasi. Saya gunakan tu sebagai pengajaran lah untuk saya. Betul. Okey, jelas lah perincian orang buat luahan perasaan di sini dan apa Curhat, dapat je. curhat. Sesi curhat lah. Sesi Naura. curhat tu. Hingga hari Selasa, tutup semua pop terus tidur kan. Tapi jangan tak bangun pula esoknya kelas, okey? Saya dah tak ada Tak ada kelas. kelas. Izal lah kot pada henti kan. tak Pada apa. henti siangnya Izal. Tak apa, kita ambil pengalaman. Izal Sama kalau orang Izal apa? PRSD kita ke? Ada gaya. tak apa. Kita simpan sudah itu lah. Kita masuk ke soalan yang terakhir. Jadi sebelum kita mengakhiri lah sesi podcast kita pada hari ini, kita masuk ke satu soalan akhir, iaitu saya nak tanya Glenn dulu. Glenn, okey, soalannya. Dia senang je soalan ni. Kalau diberi apa orang panggil, jika boleh kembali ke hari pertama memegang jawatan, apa nasihat yang Idlan nak bagi dekat diri sendiri? Maksudnya waktu the first day you get the tanggungjawab, apa yang Idlan akan nasihatkan kepada Idlan yang Waktu Dulu- bersedih. untuk ready sekarang ini? Macam tu. Okay, nasihat Idlan untuk Idlan yang waktu first day, supaya belajar dulu benda dahulu ataupun kemahiran-kemahiran, ataupun cuba gilak balik bakat-bakat kita. Kita dah belajar dah benda tu, tapi kita gilak balik bakat. Kita masuk balik kelas-kelas, kelas-kelas, cara kita nak buat Google Docs, cara nak urus Google Sheet, dan kita remind balik kita punya niat, kita buat ni untuk apa. Kita remind balik niat kita. Kalau kita buat ni untuk populariti, kita remind balik kita buat ni untuk community, bukan untuk populariti. Betul-betul macam bimbingan Jangan main dengan bling-bling. Bling-bling. macam-macam bling-bling tu. Bing-bang lah lagu tu. Okay, Naura. Ada lagu official ke? Okay, itu dari segi Idlan kan. Kalau dari segi Naura, apa yang nasihat untuk Naura buat pertama kalinya memegang jawatan waktu ada orang call tu? Apa nasihat Naura untuk ready lah sebagai Nasihat- ketua pertama Dewan sekarang? Nasihat Naurah yang kini kepada Naurah yang dulu. Ya, Ya. betul. Nasihat saya, bila saya dah sampai tahap ni, sikit lagi nak habis bersama dengan tim saya pun. Kau sebenarnya boleh, Naura, tapi kau kurang motivasi je. Kurang kurang sokongan. Kurang apa Percaya orang diri. cakap, percaya diri lah, kepercayaan diri. Sebab bila kita dah try benda tu, aku boleh je buat benda ni. Awal-awal je aku Naura rasa macam tak boleh lah, besar sangat ni, ketua takbir. Dan nak mengenali satu perwakilan, semua perwakilan sangat besar. Dan bila dapat pula cadangan, pandangan untuk kita besarkan lagi skop Dewan Siswa Guru pada tahun ni, Allah, saya rasa macam tekanan lah. Sebab sebab tahun lepas orang nampak hebat gila Dewan Siswa Guru ni. IPG lain tengok hebatnya sebab satu-satunya IPG yang adakan satu persidangan yang jemput YDP Zon Timur. Dulu Zon Timur saja. Sekarang tahun ni kita buka kepada zon-zon lain juga, se-Malaysia. Jadi benda ni sangat-sangat besar. Dan untuk saya kekalkan kesinambungan legasi pada tahun dulu, untuk sekarang saya rasa benda tu sangat beban sangat besar. Sebab orang akan Mencabar. fikir macam, oh gini je ke Dewan Siswa Guru pada tahun ni? Sedangkan pada tahun lepas lagi gempak. Saya tak nak orang fikir macam tu. Jadi saya nak pastikan apa yang dibawa pada tahun lepas ditambah baik dan dikekalkan legasi yang terdahulu. Maksudnya bukan jatuh jatuh merudu macam tu, tapi kita kekalkan dan tambah baik sikit demi sedikit. Jadi itulah sebenarnya cabaran yang antara yang saya boleh cakap lah untuk pada tahun ni. Dan nasihat saya kepada diri saya yang dulu adalah itu. Untuk sekarang lah. Untuk sekarang. Percaya pada diri. Setiap apa yang kita buat ni ada sebab. Dan maksudnya DSG tahun lepas tu bukanlah kita tak teruskan, ataupun bukanlah kita rasa macam kita tak mampu untuk buat teruskan. Maksudnya DSG tahun lepas tu kita tetap teruskan, tapi kita buat penambahbaikan ikut apa yang kita nak target lah, orang kata. Maksudnya Ikut peredaran zaman ikut lah. peredaran zaman lah macam tu. Betul. Maksudnya kalau Izzah dah tua, maksudnya Izzah nanti makin kerut lah muka. Dilai. Okay, jadi soalan yang terakhir.
apakah harapan anda untuk barisan Badan Pentadbir Dewan waktu 2027? 2027. 2027 lah. So kita 2026. Sekarang kita tahun Ah. 2000 berapa? 2026 Naura. Naura kat mana sekarang? Di Ah. di zaman batu. Zaman. Tapi ni pergi ke 2027, apa nasihat Naura nak bagi dekat BPD akan datang? Yang akan memegang jawatan Naura ni. Okay, nasihat saya kepada bakal Badan Pentadbir Dewan pada tahun hadapan. InsyaAllah kita akan make it happen juga Dewan Siswa Guru pada tahun hadapan. Kita buat tambah baik apa yang boleh tambah baik pada tahun ini. Kita buat lagi. Kalau tak dapat nak buat besar-besaran tak apalah. Asalkan kita kekalkan legasi-legasi sebenarnya yang pernah dibawa. Jadi untuk Badan Pentadbir Dewan pada tahun akan datang, saya doakan semoga kekal kuatlah sebab dia bukan sekadar program biasa forum talk, TED talk di YouTube lepas tu habis tak. Dia satu proses yang sangat panjang untuk bagi taklimat kepada perwakilan, untuk brief kepada perwakilan, untuk brief kepada peserta Dewan Siswa Guru, untuk brief kepada semua yang terlibat. Jadi dia bukan ambil masa yang singkat, sangat panjang, berbulan-bulan. Dan sekarang ni pun kita dah sebenarnya minggu depan dah kita dah nak habis kan. Dah nak habis minggu depan dah. Pejam balik dah. Berbulan-bulan kita usahakan benda ni, minggu depan dah nak habis. So bila kita tahan dengan benda tu, sabar dengan benda tu, ia akan membuahkan hasil lah. Dia bagi kepuasan kepada diri kita. Dia bukan sekadar kita nak macam aku nak hebat, nak grand sebab aku nak orang nak tengok aku oh hebatnya Nara buat benda ni. Tak. Tapi untuk kepuasan diri saya juga. Sebab bila saya dah habis ni mungkin saya tak terlibat dengan mana-mana program lah lepas ni. Tak akan terlibat dengan Program apa-apa keterlibatan dah insyaAllah sebab saya pun susah nak bergerak. Sekarang saya pun stay luar. Bukan asrama dah daripada dulu. Kalau dulu senanglah nak pergi latihan, nak pergi mesyuarat, pergi ni kan. Tapi mungkin untuk habis DSG ni saya akan slow down dulu. Tengok dulu kalau ada peluang, ruang ada peluang. Dan bila saya fikir balik saya perlu masuk lagi, insyaAllah saya akan cuba. Tapi pada untuk kali ini, untuk sekarang mungkin habis je lepas pada Dewan Siswa Guru, saya akan cubalah untuk fokus kepada lain pula. Untuk nasihat kepada BPD, semoga kekal kuat, tabah sebab benda ni bukan nak menakut-nakutkan tapi dia satu proses yang mendewasakan kita sebenarnya. Banyaklah perkataan mendewasakan hari ini digunakan oleh Naura sebenarnya. Saya sebut matang lah pula. Matang. Mematangkan kita. Okey, faham. Saya tak suka Suka, cuma dia macam terlampau nostalgic sangat. Kalau kita saya guna bahasa Inggeris apa? Mature. Mature. Okey. Jadi sebenarnya sedar tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung sembang Habis dah siswa dah. ni. Masuk Sedih ke? sembang tadi je tadi. Habis dah ke? Nanti kita jumpa lagi. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Naura Naziha selaku Ketua Pentadbir Dewan pada kali ini dan kepada Idlan sendiri selaku Setiausaha Keuangan kerana sudi hadir untuk berkongsikan pandangan tentang apa sebenarnya Dewan Siswa Guru ini. Jadi semoga segala penjelasan yang diberikan oleh saudari Naziha dan Idlan sebentar tadi. Saudari Naura Naziha. Dia suka panggil second name. Dah biasa pula Dah biasa. dapat memberikan faham. Panggillah Hakimi. Saudari sudah. Naziha dan Hakimi. Semoga dengan penerangan mereka dapat memberikan gambaran yang jelas kepada semua siswa dan siswi IPG Kampus Kota Baru, seluruh IPG lah, tentang sebenarnya persidangan kebangsaan Dewan Siswa Guru ni bukan sekadar sebuah persidangan tetapi juga adalah medium untuk memperkasakan suara kepimpinan, pembangunan siswa guru. Jadi sebagai bakal pendidik, pengalaman yang diperolehi melalui pelibatan ni sangat penting lah kita untuk kita bawa ke sekolah, betul tak? Betul betul. Jadi apa yang saya boleh katakan melalui DSG ni, siswa guru bukan sahaja belajar dari segi organisasi ataupun tapi dia memupuk dari segi kemahiran komunikasi. Saya pun macam dah gelapar sebab tu sedih. Dah nak habis dah. Nak habis dah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah. Jadi untuk sebarang persoalan ataupun hebahan mengenai Dewan Siswa Guru, jangan lupa ikuti Instagram
Dewan Siswa Guru. Jadi dengan ini saya Nur Izzah binti Anas, saya mengundurkan diri dan ingin mengucapkan terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye. Bye.